Assalamualaikum dan semangat pagi peserta cabaran K21 hari edisi raya. Hari ini welcome to day 9. Okay, and hari ini saya nak berkongsi dengan anda topik tentang diet bersama dengan Herbalife kita, iaitu topik yang agak penting juga kan. Topik tentang detox, topik tentang apa yang badan kita lalui, iaitu topik PCE ataupun Positive Cleansing Effect. Saya percaya anda yang dah menggunakan nutrition kan, yang mungkin sebelum ni tak pernah langsung kan menjaga apa yang anda masukkan dalam badan anda, and of course your body will react. Badan anda akan rasa terkejut, badan anda akan react lah kan, sebab dia tak kenal nutrisi kan, dia tak kenal dengan makanan-makanan sihat yang kita makan ni. Jadi akan berlaku some kind of reaction. Tapi jangan risau, ini bukan namanya side effect, tidak. Ini adalah reaction yang badan kita berikan apabila kita memberikan something yang new ataupun something yang baru, ataupun kita memperkenalkan vitamin-vitamin, nutrisi-nutrisi, mineral-mineral kan, protein yang cukup, fiber yang cukup. So badan kita akan dia akan bagi kita some kind of reaction lah. Okay, again reaction. Okay, so saya nak share dengan anda some reaction yang anda mungkin sedang lalui dan bagaimana kita nak overcome benda ni. Okay, so yang pertama, jom kita share screen dulu. Okay, nampak tak positive cleansing effect? Okay, so ini akan berlaku lah, ataupun mungkin ada yang lalui, ada yang tak lalui, depends. Okay, setiap orang tu dia react berbeza. Tapi anda kena tahu, badan kita yang dah lama tidak makan benda-benda yang sihat, tidak cukup vitamin dan mineral ni, dia ada banyak toksin. Banyak toksin. Kita pula tak bersenam kan, tu toksin tu terperangkap, tak keluar melalui peluh kan. Jadi badan kita banyak toksin, so kita kena standby. So whatever reaction yang badan kita akan lalui nanti ni, jangan panik. Okay, so ini antara contoh-contoh positive cleansing effect yang mungkin berlaku. Anda mungkin akan rasa pening, ada rasa mual-mual, ada yang sakit kepala, ada yang muntah juga kan, ada yang cirit-birit, ataupun ada yang membuang air besar yang dia keluar dengan benda-benda lain sekali, contohnya minyak dan sebagainya kan. So ini adalah detoxification ataupun yang kita panggil positive cleansing effect ini. So menunjukkan bahawasanya badan kita sedang memberi reaksi lah, reaction kepada nutrition yang kita makan tu. Okay, 5 daripada 100 orang yang memulakan diet akan melalui perkara ini. So jangan panik. Ini adalah kesan positif menandakan tubuh anda sedang melalui proses nyah toksin. So orang yang tak rasa something yang obvious, dia kata proses itu tak berlaku pula. Dia berlaku, tapi mungkin dalam kadar yang lebih sikit daripada orang lain yang rasa dengan lebih jelas. Okay, so apa yang anda perlu lakukan? Yang pertama, teruskan diet. Okay, jangan pula anda dah melalui proses detox tu, anda duk panik dan anda stop diet kan, stop dah jaga makan, stop makan nutrisi. Jangan kan, teruskan je, jangan panik. Pastikan cukupkan air dengan secukupnya lah, depending on berapa berat badan anda. Cukupkan air anda kan, cukupkan dengan aloe vera sekali kan, bagi lagi hydration tu berlaku dengan lebih baik. Okay, berapa lama tempoh PCE ini? Tak lama. Okay, ada orang yang lalui sehari, ada orang 2 hari kan, ada orang seminggu kan. So bila anda sedang lalui perkara ini kan, just work with your coach, tanya lagi tips-tips yang boleh dia suggest kepada anda kan. Tapi anda sendiri kena cukupkan air, kena kekal tenang dan teruskan berdiet. Okay, so itu sahaja tentang topik PCE. Very very simple, sangat ringkas, dan tapi satu proses yang very important untuk berlaku dalam journey diet anda. Okay, so itu saja. Kalau kata anda dah dengar video ni, dah faham, nanti jawab poll yang saya akan letakkan. Okay, thank you, bye bye.